Hai semua, Tony dah sampai dekat Langkawi. Seperti biasa, apa yang Tony janjikan, Tony akan beli motor untuk hadiahkan kepada follower-follower Tony yang support Tony selama ni. Tony dah sampai dekat kedai motor. Hai Kak. Hai. Selamat tengah hari. Selamat hari. Ya. Boleh tak recommend Tony motor apa yang sesuai dan famous untuk Tony buat giveaway untuk orang-orang Langkawi? Oh, okey, kebetulan untuk giveaway untuk orang Ya. Langkawi ya. Saya boleh recommend untuk hot selling yang orang selalu belilah kan, Okey. untuk bagi apa? Giveaway. Okey. Okey. Boleh ikut saya Mas? Boleh. Okey. Okey, motor ni motor yang paling banyak lah orang beli untuk nak bagi giveaway. Faham. So, saya recommend untuk Tony untuk ambil motor ni lah. Memang hot selling lah untuk orang bagi apa? Giveaway. Okey. Ha. Tapi yang penting ada ready stock tak? Sebab Ya. Tony nak bagi terus untuk follower-follower okey. Tony untuk cabutan bertuah nanti. Kebetulan memang ready stock motor ni. Oh. So, Tony nak balik terus lah. Petang ni kami akan uruskan terus. Okey. Harga dia? Okey. So, kalau boleh penghantaran ke tapak Bazar Ramadan Pekan Kuah tak? Dekat Langkawi sure. sana? Boleh. Memang boleh. Boleh uruskan? Ya, boleh. Alhamdulillah. Yep. Alright. Sure. Boleh tak buka invoice bagi Tony? Sure, boleh. Okey, jom. Okay, ini invoice Tony yang Tony beli motor daripada wholesale motor. Okey. Okey. Alright. Okey. Okey. Betul? Okey, betul, cukup. Terima kasih. Okey, So sama. petang nanti akan hantar ke sana kan dalam pukul berapa? Dalam pukul 5 macam tu kami akan hantar Okey, alright. Okey. Terima kasih. Sama, bye. Okey, Tony dah settle dah pembelian untuk motor untuk follower-follower Tony di Langkawi. Sempena Tony yang dijanjikan untuk cabutan bertuah. So, cuba hampa teka di bawah berapa harga nilai motor ni yang Tony beli untuk hampa. Dan seterusnya, apa yang hampa nak lagi? Komen di bawah sekarang. Jumpa Tony di booth nanti. Bye!